Cuba bayangkan ni, Victor Osimhen, penyerang yang berbisa yang dah tawan Itali dengan Napoli dan kini beraksi untuk pasukan gegasi Turki iaitu Galatasaray. Diiktiraf juga sebagai salah seorang penyerang terbaik di dunia, tapi 1 minit pun tak pernah main dekat Piala Dunia. Bintang-bintang Eropah yang lain seperti Kvicha Kvaratskhelia juga berkongsi nasib yang sama. Dan mereka ni semua bukan keseorangan, mereka ni sebahagian daripada generasi terbuang iaitu bakat-bakat elit dunia yang hanya mampu tengok kejohanan bola sepak terbesar daripada rumah mereka. Satu ironi bukan? Jadi juara dekat kelab tapi cuma jadi penonton untuk pentas dunia. Tapi apa kata kalau kita kumpulkan mereka ni semua, bukan setakat nama-nama besar tanpa arah tujuan, tapi sebagai satu unit yang mantap dan juga seimbang. Macam mana kalau pemain-pemain yang tak dapat nak jejak pentas dekat Piala Dunia ni, dia diletakkan dalam satu pasukan? Ini bukan fantasi kosong, ini adalah satu hipotesis, satu skuad yang lahir daripada kekecewaan tapi dijana oleh kualiti tahap terbaik. Sebuah pasukan yang mampu cabar sesiapa sahaja dan realistiknya mungkin boleh sampai ke suku ataupun semifinal Piala Dunia. Okey, pasukan ini sebenarnya bukan sekadar koleksi nama bintang. Ianya adalah satu kenyataan. Bukti yang kualiti bola sepak dunia ni tak terhad kepada 32 ataupun 48 pasukan dalam format baru yang terlepas daripada kelayakan untuk ke Piala Dunia. Ini adalah pasukan-pasukan ini adalah pasukan daripada pemain-pemain yang gagal, sama ada sebab negara mereka terkandas semasa musim pusingan kelayakan, ataupun mereka datang daripada pasukan kebangsaan yang besar tetapi sering dihampakan di pentas besar. Nak buat pasukan ni, nak bina pasukan ni, dia bagi aku kita kena pegang dua benda lah. Satu adalah keseimbangan taktikal dan juga star power. Kita tak akan letak 11 penyerang. Sebaliknya kita akan bina satu unit padu dengan tulang belakang yang kebal, jentera tengah yang mantap dan juga barisan serangan yang sangat tajam untuk menghancurkan mana-mana pertahanan lawan. Jadi apa formasi yang aku nak guna? Formasi yang aku nak guna pada hari ini adalah 4-2-3-1. Kenapa formasi ni? Okey, ini adalah lambang keseimbangan lah untuk dunia bola sepak moden. Kita ada 4 pertahanan, kita kemudiannya dilindungi oleh 2 pivot di bahagian tengah yang memberikan kebebasan kepada 4 pemain serangan kita untuk mencipta peluang menyerang ataupun huru-hara lah. Formasi ini adalah memberikan kestabilan di belakang dan juga flexibility di bahagian depan, membolehkan kita untuk mengawal permainan dan juga melancarkan serangan balas dengan pantas. Tim aku buat ni memang direka untuk menang lah pada pendapat aku. Okey, kita mula dengan barisan belakang lah. Mana-mana tim yang power pun mesti akan start daripada barisan belakang. Kalau kubu pertahanan kita ni tak kuat, jadi tak ada makna untuk kita letak penyerang yang baik. Dan kubu pertahanan kita ni dibina daripada kekecewaan dan juga bakat-bakat yang terpinggir. Dekat gol, kita ada Gianluigi Donnarumma, hero Itali masa Euro 2020. Pemain terbaik kejohanan, tapi jadi penonton bila negara dia gagal layak ke Piala Dunia 2022, 2018 dan juga 2026. Kegagalan Itali ni memang satu tragedi untuk bola sepak dunia lah. Dan Donnarumma adalah satu simbol generasi emas yang terperangkap dalam kegagalan ini. Donnarumma ni dia mempunyai refleks yang luar biasa dan juga dia mempunyai ketenangan dan jika dia berada dalam situasi 1 lawan 1 lah. Dan ini adalah satu aset dia sebenarnya untuk menjadikan dia sebagai antara penjaga gol terbaik dunia. Dan dia adalah kita punya benteng terakhir. Di hadapan beliau, di hadapan Donnarumma, kita ada kuartet pertahanan yang menggabungkan tenaga, kepintaran dan juga pengalaman. Di bek kanan kita letak Matty Cash. Kegagalan Poland untuk layak ke Piala Dunia ni menjadikan dia masih kempunan lah untuk beraksi di pentas tertinggi. Tenaga dia tak habis-habis dan untuk bombing forward dan juga kembali balik untuk membantu barisan pertahanan, menjadikan dia calon yang paling sesuai lah untuk bahagian right back. Dan kemudiannya di bahagian back kiri kita ada Victor Christiansen, pemain pertahanan yang beraksi bersama Leicester City di Championship lah ataupun Liga Kejuaraan di England. Denmark ni nyaris-nyaris layak tapi gagal apabila ditewaskan oleh Chesnia dalam pusingan playoff. Kebolehan teknikal dan dia punya kepimpinan di bahagian belakang akan menjadi tunjang utama lah untuk beraksi sebagai left back ataupun back kiri.
Dan kemudiannya di jantung pertahanan kita ada gandingan mantap. Dua defender yang bagi aku sangat kebal lah sebenarnya dan sangat-sangat mantap lah. Yang pertama adalah Alessandro Bastoni daripada Itali dan juga Milan Skriniar daripada Serbia kalau tak silap aku kan. Bastoni seorang lagi mangsa kegagalan pasukan Itali, bukan sekadar bertahan, dia seorang playmaker sebenarnya daripada bahagian bawah. Dan Skriniar ni daripada Slovakia. Di sebelah Skriniar iaitu dari negara Slovakia, seorang no-nonsense defender. Dia memang seorang defense sejati lah, defense tradisional yang bagi aku tak perlu nak cakap banyak, dapat bola terus clear. Badan dia sangat sasa dan juga mempunyai bentesan yang padu, membuatkan mana-mana penyerang akan fikir dua kali lah untuk bermain ataupun menggelecek lebih-lebih lah dekat depan dia. Bagi aku, mereka berdua ni dia membentuk gandingan bek tengah yang kebal dan juga yang berpengalaman. Okey, jadi kemudiannya kita pergi ke bahagian yang paling penting dalam sesebuah pasukan bola sepak lah, iaitu bahagian tengah ataupun midfielder yang kita panggil enjin pasukan. Di bahagian enjin pasukan ini kita ada, kalau kita guna formasi 4-2-3-1, kita bergantung kepada gandingan double pivot yang dominan dan juga perancang utama lah. Sekali lagi aku cakap, ini adalah jantung pasukan kita. Okey, sebagai pivot yang pertama ataupun perisai di bahagian hadapan kita punya defense ataupun centre back, kita ada dua general padang. Yang pertama adalah Stanislav Lobotka daripada Slovakia, teammate untuk Milan Skriniar lah. Dia mungkin tak seglamour dengan yang lain, tapi kerja dia paling penting. Dia ni metronom untuk pasukan. Dia yang akan set rhythm ataupun rentak pasukan. Dan kemudiannya dia juga sentiasa berada, sentiasa available lah untuk menerima bola, dan dia akan memberikan bola tu semula kepada teammate dia dengan bijak. Di sebelah dia kita ada Wilfred Ndidi lah daripada Nigeria. Masih juga orang cakap gagal ke Piala Dunia 2026. Adalah satu kisah ngeri ataupun kisah sedih untuk generasi emas Black Eagles ataupun Nigeria ni. NDD adalah enjin dan juga pemusnah di tengah padang. Kebolehannya untuk mematahkan serangan lawan dan juga mengawal ruang, memberikan lesen untuk pemain-pemain berkualiti ataupun kreatif di bahagian menyerang untuk menyerang tanpa risau pun dia orang punya pasukan ataupun back pertahanan dia expose. Sebagai pemain nombor 10, iaitu perancang utama, kita ada Piotr Zielinski daripada Poland. Sama senasib dengan Matty Cash, Zielinski adalah simbol kekecewaan Poland ini. Visi dan keupayaan Zielinski sebenarnya untuk mencipta magis di bahagian sepertiga di bahagian hadapan adalah sebenarnya kunci untuk membuka pertahanan lawan. Dia, bagi aku, Zielinski ni adalah otak untuk pasukan fantasi aku ni lah. Okey, sekarang ni kita masuk part yang paling syok lah, yang paling syok untuk kita bercerita, iaitu bahagian serangan. Bahagian yang buat mana-mana pengurus lawan tak tidur malam. 3 serangkai serangan utama kita ni adalah gabungan antara kuasa, magic dan juga ketajaman yang tiada tandingan. Bergerak di bahagian kanan adalah Brian Mbeumo, seorang lagi pemain daripada gegasi Afrika yang gagal ke Piala Dunia, iaitu pasukan Cameroon. Mbeumo ni dia sangat unik, dia sangat dinamik. Dia mempunyai larian bertenaga dan dia juga ada strength untuk hold the ball semasa dia memegang bola lah, dan kebolehan dia untuk masuk ke dalam dan juga merembat dengan menggunakan kaki kanan membuatkan dia sebenarnya menjadi ancaman yang berterusan lah kepada benteng lawan. Di sebelah kiri pula, kita punya padang utama di sebelah kiri, kita ada seorang pemain yang aku rasa wizard dengan menggunakan kaki kiri dia yang digelarkan Kvaratskhelia daripada peminat Napoli, dan nama dia adalah Kviza Kvaratskhelia yang kini beraksi untuk pasukan PSG lah. Dia ni seorang seniman bola sepak. Dia punya gelekan dia tu tak dijangka, dan dia mempunyai keberanian untuk mencuba benda daripada luar kebiasaan. Dan dia ini sebenarnya memberikan dia ni adalah sebagai X factor lah untuk pasukan ni. Walaupun Georgia dah main dekat Euro 2024, Piala Dunia sebenarnya masih lagi impian Kvaratskhelia ni ataupun Kvaratskhelia. Dia adalah pemain yang boleh mengubah nasib game dengan satu sentuhan magis. Kita nampaklah lawan Chelsea skor, lawan Liverpool skor, lawan baru ni kalahkan Bayern Munich di semi final pun dia skor. Itulah dia, Kvaratskhelia, kita punya left wing forward. Dan di bahagian puncak serangan, sebagai penyerang utama, kita ada di situ berdirilah Victor Osimhen ni lah,
Victor Osimhen. Bintang Nigeria ni adalah definisi penyerang moden yang lengkap. Dia dinafikan pentas dunia pada tahun 2026 ataupun pada tahun ini apabila Nigeria tewas kepada Democratic Congo di pusingan playoff. Gabungan dia mempunyai gabungan orang cakap kepatasan, dan dia mempunyai body strength dan juga mempunyai finishing yang sangat clinical lah, yang menjadikan dia penyerang yang sempurna, yang perfect untuk sistem ini. Bagi dia separuh peluang je dia boleh score, dia boleh jaringkan gol. Cuba bayangkan gabungan ini. Mbeumo di sebelah kanan, Kvaratskhelia buat magic kat kiri. Kedua-duanya menyokong dan mencipta ruang untuk pemusnah kita iaitu Victor Osimhen ini untuk menghukum pertahanan lawan. Jadi persoalan utamanya sekarang ni, sejauh mana tim ni boleh pergi? Setakat atas kertas je ke? Jawapannya mungkin tidak. Secara teknikalnya, pasukan ini sangat seimbang. 4-2-3-1 dengan gandingan Lobotka dan NDD sebagai double pivot boleh menjadi perisai yang sangat kukuh lah di bahagian hadapan pertahanan. Ini membolehkan kita punya benteng pertahanan di sebelah kanan dan kiri iaitu Matikes dan juga Victor Christensen untuk ke hadapan, overlap lah untuk membantu bahagian serangan. Tapi kuasa sebenarnya adalah semasa transisi. Sebaik saja bola dirampas oleh NDD ataupun Lobotka, mereka akan terus mencari Zielinski lah. Dan dari situ sebenarnya pilihan serangan boleh jadi macam-macam. Zielinski boleh melepaskan hantaran through ball kepada Osimhen, ataupun dia boleh spread the ball ke bahagian sayap lah untuk Mbeumo ataupun Varadona. Kepatasan transisi ini dicampur dengan kualiti finishing daripada Osimhen menjadikan mereka ni sebenarnya salah satu pasukan serangan balas yang paling bahaya di dunia. Jadi kita cuba bayangkan perjalanan mereka di Piala Dunia lah secara hypothetical lah kan. Peringkat kumpulan dengan kualiti yang ada sepatutnya boleh tim ini untuk lepas dengan mudah lah. Cabaran sebenarnya bermula di peringkat kalah mati. Bayangkan kalau mereka ni semua jumpa pasukan gegasi macam Perancis ataupun Brazil lah di suku akhir. Lawan mungkin akan mengawal bola lah, mungkin akan kontrol bola. Tapi struktur pertahanan kita agak padu sebenarnya, mampu menyerap tekanan. Kita mungkin tak dapat banyak bola, tapi kita tak perlukan pun sebenarnya penguasaan bola itu tersebut. Tim ini dibina untuk jadi efisien. Satu serangan balas pantas ataupun counter attack, satu hantaran bijak daripada Zielinski dan juga larian cantik ataupun larian yang mengelirukan daripada Kvaratskhelia dan penyudah yang tajam ataupun yang sangat klinikal daripada Osimhen dah cukup untuk menyelesaikan perlawanan dan mungkin boleh membawa kemenangan. Kelemahan ini yang ada dalam pasukan ini mungkin daripada kita punya squad depth lah. Tapi tulang belakang pasukan ini iaitu Donnarumma dengan gandingan kita punya pertahanan tengah dan juga pivot berkembar kita dan juga trio serangan kita cukup kuat sebenarnya untuk melawan sesiapa sahaja di Piala Dunia 2026. Jadi target untuk ke suku akhir itu sebenarnya bagi aku bukanlah sekadar angan-angan. Ianya sangat realistik lah. Dan kalau korang setujulah dengan tim ni, kalau tim ini sebenarnya boleh menggegarkan Piala Dunia, apa lagi tekanlah butang like tu. Dan komen dekat bawah. Siapa lagi sebenarnya pemain yang gagal yang sepatutnya berada dalam pasukan ini? Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notification itu untuk dapat analisis yang lebih banyak seumpama inilah. Jadi sebenarnya tim ini bukan sekadar fantasi ataupun suka-suka. Ini adalah satu penghormatan kepada bakat-bakat hebat yang berada di seluruh dunia, yang selalunya tak dapat pentas yang sepatutnya mereka layak dapat. Ini adalah cerita apa yang mungkin berlaku. Pemain-pemain ini, mereka menjadi bintang ataupun raja dekat kelab masing-masing, tapi terpaksa menjadi penonton seperti kita jika setiap kali Piala Dunia tiba. Dan tetapi apabila mereka ni semua dikumpulkan, ke 11 pemain ini dikumpulkan, mereka bukan sekadar membentuk sebuah pasukan, tetapi mereka membentuk satu kenyataan sebenarnya. Kenyataan bahawa kehebatan boleh wujud walaupun dalam bayang-bayang kejohanan terbesar dunia. Mereka ni bagi aku adalah the greatest team we never saw. Pasukan yang lahir daripada impian yang hancur tapi sebenarnya masih mampu untuk mencipta kegemilangan dengan cara yang tersendiri. Jadi itulah dia episod yang terkini untuk berkenaan dengan mini series World Cup aku. Mungkin kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. So this is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.